seremoni yang pertama daripada Puan Hafsah dia. Puan Hafsah kena dulu. Sebab yang seorang lagi tu dia masih on the way. Terus dia persilakan Puan Hafsah. Puan Hafsah ni datang jauh daripada Sri Iskandar. Sri Iskandar, Ipoh, Perak, dan dia akan berkongsi tentang keberkesanan kopi dengan masalah besar yang dialami. Dia persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat petang semua. Saya pun tak nak cakap banyak. Saya memang tak suka cakap banyak. Tapi saya nak bagi tahu sini kenapa saya ada kat sini hari ini. Okey, yang pertamanya apabila saya disahkan ada kanser, saya jadi macam apa? Down. Jadi jam lah. Tak pernah ada kanser, tiba ada kanser kan. Macam mana aku ada kanser? Tiba-tiba ada kanser, takutlah kan. Kanser ni memang menakutkan. Jadi bila saya disahkan ada kanser, saya bawa keluar, jalan-jalan, jumpa kawan. Jadi kawan saya kata, kenapa kamu ni moyok semacam je? Biasa ceria je. Saya cakap, doktor cakap saya ada kanser. Kamu ada kanser? Itu. Saya ada satu kawan, nama dia doktor lah cakap, dia ada produk yang boleh mencegah kanser. Saya kata, nak lah. Saya pun cakap tu nak je lah. Yelah sebab orang dah ngantuk, bagi bantah, mestilah kan. Kata saya nak lah. Dia pun bagi nombor saya kat Dr. Soleha. Dr. Soleha pun hubungi saya. Saya tak cakap pun yang saya ada kanser. Saya cakap apa produk kesihatan yang terbaik tu yang doktor ada. Dia pun cakap kopi yang paling murah. Kata saya nak lah. Dia pun lah saya bagi kopi. Saya pun mula makan kopi tu. Saya makan kopi tu, mula-mula makan, saya rasa panas satu badan. Allah ni, itu panas badan saya. Lepas tu hari kedua saya rasa lega. Lepas tu bila saya demam, saya kurang demam. Sebab bila saya sakit bahu saya sakit sebelah ni, doktor cakap ini. Jadi bila saya sakit sebelah bahu, dah lama, lebih pada 6 bulan saya demam. Jadi bila saya ambil kopi tu, setiap hari demam saya berkurang. Saya kata bagus produk ni. Jadi sejak itulah doktor bagi saya kopi, saya makan. Saya makan dalam 5 paket, 6 paket sehari macam tu lah. Sampai dalam masa 6 bulan rasanya. Saya tak ada rasa sakit dah. Lepas tu doktor suruh saya buat bisnes lah. Dengan plan satu-satu lah, dua-dua lah. Tapi tak masuk kepala otak. Sebab saya fikir saya nak sihat daripada kanser. Sebab saya pun kaji juga. Buka internet, buka Google. Apa itu kanser, pas takut kan. Jadi daripada internet tu, daripada Google saya dapat maklumat. Linzy ni memang produk yang baguslah untuk mematikan sel kanser. Jadi saya yakin kat situlah Linzy boleh mematikan sel kanser. Kopi produk yang paling murah. Jadi itulah yang saya balon dulu. Jadi saya balon kopi je lah. Doktor hantar kopi berkotak-kotak, sus jual, sus cari orang. Saya balon saya seorang. Sebab saya nasihat. Tapi Alhamdulillah 6 bulan saya duduk balon kopi apa semua. Saya ambil jugalah yang lain. Suami saya pun buat pergi berubat. Makan apa lah? Produk rumpai lauk lah, itulah, inilah, macam-macam lah kan. Orang kanser kan, macam-macam ada kan. Jadi bila saya ambil kopi tu, jadi saya rasa satu semangat baru bagi saya. Saya sihat. Bila saya pergi balik ke hospital, doktor terkejut. Kakak ambil apa lah? Saya cakap saya ambil produk berasaskan Linzy. Doktor tu Doktor Chong apa benda nama doktor Cina pakar. Dia kata memang betul. Produk Linzy memang boleh mematikan sel kanser. Apa produk you ambil? Saya kata Xuan Ho punya produk. Tak kira lah janji dia ada Linzy yang sah, yang selamat, yang berkesan. Jadi saya tengok bila saya rujuk dengan Dr. Soleha, tengok grup dia, jadi memang betul lah. Jadi Alhamdulillah sampai ke hari ini saya selamat daripada kanser. Jadi saya tak ada rasa sakit lagi. Cuma doktor pesan lah, jangan makan seafood, jangan makan kerang. Apa lagi yang berkaitan dengan benda-benda yang berkerang-kerang, jangan. Sebab kanser berpunca daripada racun makanan. Itu je yang saya ingat. Jadi sampai kali ini dah saya stay dengan Xuan Ho. Sebab saya yakin produk dia boleh bagi saya manfaat yang begitu besar. Jadi saya berterima kasihlah kepada Dr. Soleha, tak kenal tak apa, dia boleh bantu saya sampai ke hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Itu je saya kata. Terima kasih banyak Puan Hafsah. Ada tanya soalan. Aku tanya soalan. Lihat dulu. Ada apa? Nak tanya, Puan disahkan kanser apa oleh doktor? Kanser.
Breast. Sebab sakit bahu sebelah. Masa tu dah stage ke belum pun? Baru nak mula. Sebab dia kata sakit nak. bila kita sakit sebelah ni, 6 bulan pertama dia akan sakit. Sakit. Lepas tu kita biasa kan, kita perempuan banyak kerja kan. Buat tu buat ni kita urut kan. Masuk tahun yang kedua dia akan demam. Sakit dia akan demam. Itu petanda awal kita ada kanser. Kata doktor lah. Habis saya pergi cek memang itulah. Memang Contoh nak tanya. Kalau kanser lain sebab menantu saya pun baru-baru ni disakit. saya tak tahulah tu pasal tu. Sebab saya dah ni je. Sebab saya kanser ni je. Sebab bukan kanser tulang pun sama juga. Dia bermula daripada sakit. Sakit dulu. Sebab kanser ni tak boleh nak kesan. Kawan-kawan saya kat Iskandar ramai yang dah meninggal sebab kanser. Sedar-sedar tahap 3, sesedar tahap 2. Sesedar kobok sana kobok sini, sudah sedar dah tak ada. Jadi itulah yang saya menakutkan saya tu. Jadi bila saya kena kat saya sendiri, saya jadi macam tak tentu harah lah. Apa pasal pula aku kena kanser? Terkejut-kejut saya. Anak-anak mesti sekolah lagi. Itulah dia. Tapi kalau lebih baik pergi ke pakar perubatan lah. Dia lebih arif dari pasal tu. Tu saya cerita yang berlaku pada saya lah. Tak berlaku pada saya, tak tahu. Yang berlaku pada saya sendiri. Saya sendiri yang mengalaminya. Sebab kalau saya nak cakap produk Soho bagus, aku nak percaya. Mampu orang tak percaya. Betul. Saya dah cakap dah dekat tempat saya. Produk ni bagus. Alah, lambat produk kat luar. Kat TikTok melambat-lambat. Saya nak cakap apa? Jeng lah tak komen. Itulah sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamzah. Dah keluar dah di Perak. Itu lantak koma katanya. Okey. Terima kasih banyak Pak Hamzah. Jadi kita tengok ya. Yang menakutkan juga kanser. Layan dengan kopi je. Tapi kena ingatlah bukan kopi je boleh buat benda tu. Kan? Sebab mungkin Pak Hamzah menasib baik dalam peringkat awal dan dia tekun dan istiqamah menghadirkan lingzi dalam tubuh badan dia. Jadi kanser tu tak sempat nak tapak pun kan. Baru nak jenguk-jenguk muka dah nampak jumpa dengan kopi kantoi kan. Tapi kena ingat macam puan yang bertanya tadi, apa petanda kan? Petanda mungkin kita tak tahu. Kanser lain mungkin lain cara dia. Tapi saya rasa kalau kita tengok kita punya kitaran hidup kita seharian, ada benda yang lain daripada biasa. Kalau ada benda yang lain biasa, tak biasa rasa pening ni pening 3-4 hari contohnya. Ataupun demam. Demam ni tak macam biasa, melarat sampai seminggu. Kita kena pergi semak. Kalau kita tak nak semak pun takut kita, kalau kita pergi semak dengan doktor kan, dia bubuh yang bukan kan, kita upkan lebih apa yang kita nak makan. Okay. Tanya dengan upline. Apa masalahnya? Kadang-kadang upline dia ada nampak, macam ni, saya pernah ada kawan macam ni, jadi macam ni kan. Dia mungkin boleh beritahu. Ataupun dia mungkin boleh rujuk dengan kawan-kawan dia. Jadi itulah kegunaan kita dalam keluarga Syuhara ni. Kita boleh berkongsi ilmu dan sebagainya. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Hamzah. Itu adalah testimoni kita yang pertama. Dan bercakap pasal Dr. Solha. Isteri saya ni dah macam-macam, Soleha, Sulha, Salha. Ramai isteri saya ni. Tak terjaga. Nama dia Solha, S-O-L-H. Apa? Seluruh dia. Tapi itulah buat saya tersenyum. Kalau ada orang sebut nama dia lainnya, saya elak kan. Dan kadang-kadang tu orang tanya saya, Dr. Soleha ada? Kadang saya blur je. Dia. So, tak apalah. Tapi sebab nama dia bukan nama common. Nama dia bukan nama common. So susah orang nak ingat. Okay? Tapi tak apa. Cakap pasal dia lah. Ni nak cakap pasal dia ni. Dia kirim salam pada semua. Dia tak dapat datang hari ni. Sebab insyaAllah awal pagi esok kami akan bertolak ke Taiwan. Dia ada last minute arrangement dengan agent yang perlu diselesaikan. So sebab dia tour leader lah kononnya kan. So dia kena ada lah yang tu. Tak boleh kalau tidak kan tak pergi kita orang kan. Susah kan. Okey. Seterusnya kita akan kepada testimoni yang kedua. Ada ke?